Nanti sampai tu. Kita dekat Ijam Campsite. Gawai. Ijam Campsite. Ijam Campsite. Mana? So bro. Alamak. Asal kurus? Biarlah. Okey. Kemah Angah. Dan saya lah malu. Dia kata nak jadi artis. Aduh. Tak bawa kemah, tak prepare pun. Aku tak prepare tau. Tak apa. Aku ada barang apa kau nak? Tak apa lah. Kita orang siap tolong pasangkan lagi. Ni ha. Lagi. Lagi Sama-sama. Dengan lain coklat. Coklat kamu coklat vanilla. Kita masuk YouTube bro. Nah, Mami nak ini. Vanilla campur. Vanilla. Ini terus vanilla. Ini coklat. Mana kamu? Tiga-tiga. Tiga-tiga. Oh, tiga-tiga. Baik, tak. Apa yang dikipas-kipas tu? Biasalah makan kat hutan. Sabil, kau tak mandi ke? Pergi lah. Tu lah dengan Damian tu. Hello Damian. Kan? Tengoklah Damian nak makan apa. Ambil lah. Ish, kalau banyak sangat tu mak ambil sikit je. Tu, dengan mami tu, mami kamu. Dia tak makan banyak lah. Dia makan separuh tu. Dia dengan mami kamu. Nom. Tu aiskrim apa tu? Aiskrim anggur. Aiskrim anggur ni, aiskrim apa ni? Aiskrim apa? Classic cream chocolate. Classic cream chocolate. Classic Ni apa? vanilla. Classic vanilla. Classic vanilla. Ni Lime cream. aiskrim apa? Ni dah habis dah? Habis. Cepatnya. Ya. Mana tu? Mau merun. Itu dia. Kayu api. Ada projek malam ni. Katanya. So, sekarang kita dekat Ijam Campsite ya. Right. Pinggan pun ada. Kan? Kak cuci pinggan pun ada dah. Mudah. So maknanya kalau siapa yang nak duduk dekat sini tu boleh pergi website ni lah kan ya. Betul. Tu website apa tah nama tu tak tahu nak baca benda ni. Ijam kan Ada website dia tu. tak nampak. Escape apa tah nama dia ada tu.
SK.com ah? Aduh. Kunci kereta. Kunci kereta. Okay. Turun sungai. Hello cameraman. Hayo. Dia Tengah Tak letak atas sampah tu kan? ni akan kerja abang ni. Kat satu tu, batu sampai ni. Ada budak tu. Pergi ke ikan. Okay, Ngah, sekarang kita dekat area mana ni, Ngah? Dekat Ulu Langat Semungkis Ijam Campsite. Oh, ada kereta, Ngah? Oh, ya, ada gitu. Ijam campsite lah. Ijam Campsite. Yes. Tempat mandi. Tempat mandi. Panas. Toilet. Begitu. Surau. Ijam Campsite. Sebelah. Campsite yang second last. Second last. Alright. Masuk ke Semungkis Dataran. Ni apa? Semungkis dataran camp. Oh. Kemasukan percuma untuk anak-anak. Dan tapak percuma. Oh, mantap. Ya. Ni kedai rujak. Tapi dah tutup. Dah lewat dah. Pukul berapa? 5. Ramai juga lah. Dia dah balik-balik ni dalam hutan. Relax. Tenang-tenang. Lain telefon tak ada. Lain telefon tak ada langsung. Tutup pun kau 24 jam tengok apa cerita. Baik. Stop ke? Saya kau punya fly lah. Oh, Fly pembi kahwin. Tengok sungai ya. jom. Apa tu? Ada apa tu? Dah tak hemok lagi kat situ. Enak je. Sini. Dia punya tapak dia luas lah. Kan? Tak luas. Parking kereta senang-senang. Jauh lagi lah ke atas. Ada campsite lagi kat atas. Tak ada lah. Tak ada lah. Depan kemah tu panas kata tak? Dekat sangat. Baikkan tapak sebelah lah. Mana bubunya? Ha?
Bubu mana bubu? Tengah tu. Besok tengok apa lauk ada. Betul lah, ada lah anak-anak ikan lah. Ada. Yang banyak-banyak kat rumah ikan tu daripada sini aku. Ni Ajim campsite. Kedai runcit. Udang. Rokok. Try satu dulu kan. Yalah. Hujan ada problem sikit lah. Okay brother. Okey, Santai-santai santai. Bosku. Giat dulu. Ha? Giat dulu. Okay. Masak apa tu? Masak nugget. Kerja malam ke? Tak boleh MC ke? Siapa yang main api ni? Aku dekat campsite dengan Long. Pencemaran udara ni. Campsite kat Langat. Ni dia, Miley tengah buat api. Bukan pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka.
Ngalau nyamuk. Oi, asap oi. Tengok papa lagi asap. Ha. Tengok dia bakar apa? Dia bakar sampah. Ah. Weh, dahsyat. Tiup. Kabus. Kampus di malam hari. Messi. Oh, yeah! My God. Dad, people love Ronaldo. Sakit kaki. Why you love Messi? Messi. Bagi. No, Messi. Ronaldo suck. Bagilah, Messi. Boleh lah, mana-mana pun boleh. Balik ke bawah. Ini nak cari ikan ke? Oh. Macam mana letak? Ni letak galam dulu baru celup ke ataupun macam mana? Letak je lah. Kau jangan buat malu orang kampung lah. Aku mana reti baik. Masukkan je lah. Sekejap. Itu umpan apa tu? Kau nak letak apa? Letak semua sekali ke apa? Taklah, letak sikit je lah. Letak sikit je lah. Macam mana weh? Letak je lah umpan tu siap-siap. Oh, kena letak siap-siap dulu lah. Okey, letak. Letak kat mana sini? Boleh lah letak tengah-tengah je lah. Letak macam ni ya, Ting? Boleh. Tak, kau bagi ketul-ketul je, bulat-bulat. Macam tu dia cepat hancur lah. Dia kena bulat-bulat macam ni lah? Kepal dia besar-besar pun tak apa. Oh, kepal besar-besar pun tak apa? Oh, gitu? Tak tahu. Sekejap lagi ikan tu datang lah. So, ikan tu masuk kat sini lah? Hai, ikut mana? Macam ni lah, sikit cukup ke? Cukup ke ni? Cukup. Kan budak-budak tengah mandi pula situ kan gatal lah. So, kita nak masuk kat bawah. Bawah mana? Kat Bawah? atas bukan... Suka hati lah. Jom. Cepatlah kakak. Cepatlah, Isabel. Ding dong. Itu pun tak masuk. Itu pun tak masuk. Bapak dia tak ajar ke? Ni pun sama juga. Bapak dia tak ajar juga ke? Saya berenang. Berenang. Dah letak batu weh. Kat sini pun boleh kan? Batu? Situ boleh. Dia tak kena apa ya, letak batu. Tak mana? Boleh lah, mana-mana lah. Betul. Cepat, balik. Bapak orang main. Alamak. Okay, we are good. Marilah.
Marilah. Aduh. Janganlah dia bisa pula. Okey, bagi orang tua ni. Jaga ah, jaga ah. Jaga. Emil jaga ah. Ya, alamaknya orang tak ada. Sambung, sambung. Kali lah juga kan. Jadi macam Bukan mak anak-anak yang seronok macam bapak orang. bapak-bapaknya. Balik je. Ah, saya tu. Boleh asal baik. Ah, satu. Dua. Maghrib. Jom. Aku save bang. Masuk kick. You win. Ini pun boleh. Jangan ikut abang. Okay, simple terus cuci kaki. Orang naik. Oh, careful. Makan. Ni cuci kaki dulu. Sana. Bawah. Turun bawah balik. Apa ni? Luruskan maksudnya aku yang bengkok-bengkok ni keluar. Bengkok tu semua kau luruskan dulu. Tak apa deh kita punya pencarian kita tak ada ni. Kopi ah. Boleh tu. Tak, dia dah hengit, dah jatuh pergi tempat lain. Dah harus kuat memang ni. Nanti kalau tak kita tempat lain ni. Tak. Naik balik. Sebab tak pot dia tu. Tulang kan, kalau pot di situ kan. Ngap. Dulu ah, tu bingkong kan ni. Nah, umpan kau tak ada. Jadi dia dah habis kan. Dia umpan kat sana. Jangan bingkong. Ataupun kat tepi sana dia tu dalam tu. Kalau nak udang sini je tepi ni. Dah. Umpan kat mana ni? Kat mana tu nak letak tu? Himbat. Woi. Ada. Himbat. Keli. Keli. Jangan nak ambil tu. Letak kat sini. Tu banyak macam keli tu. Yelah, ledak kan? Ambil lah masuk. Kat mana? Ah, tak ada. Tak ada.
Satu. Dua. Ui, besar juga. Oh, ini goreng pagi esok ni. Tu akan ikan liu. Nama suluh. Entah. Dah terang lagi bersuluh. Ni hasil membubu. Dia bubu at least berapa jam ni tak? 3 jam. Lebih kurang macam tu. Tengoklah kalau hemisfera selatan dia setengah jam. Hemisfera lelaki ni utara lain lah. Adakah fish? Sampah. Okay. Mesti je lah esok. MC. Minta Mei esok MC malam ni tidur sini. Makan besar. Mana si Maili tadi tu? Mari basuh pinggan. Tengok Nabi macam biasa. biasa. Buat betul siang lah main api ya. Ini ada ni sedap. Sungai dia. Dia punya sungai dia landai kan. Macam padang je tak? Okay, semalam depan di sana malam dekat Ijam campsite dekat sebelah aja campsite. Okay, bulan Gulai telur itik. Gulai telur itik. Makan ikan cicah sambal belacang. Makan ikan cicah sambal belacang. Dia gelak je. Ini what do you want? You want this one? Last one. tu licin tu. Nak tak? You want or you don't want? Already have. Maybe have one Tak already. tahu nak cakap. Tak tahu nak cakap apa. Kata TikToker. Nak ada. Amin. Tu nak kamu tadi tu. Okay, bye-bye. Salam lah, Uncle. Bye. Bye. Is it already cooked? Oh, take it. Jom. Tengah balik kan, Mak? Okay bro. Masih banyak. Alright. Okay. Okay, ha? Bye. Cari Maili jap. Mana pergi dia? Bye, Isabel. Cepatlah, Uncle nak balik ni. Pergi salam cepat. Alah, malu pula. Bye-bye. Maili. Udah lah tu. Inilah kerja orang lelaki. Inilah kerja orang lelaki. Tengok pangkal gini lah. Gerak balik. Jom. Nanti gila ada masa bolehlah setting ngam-ngamnya kan. Apa cakap ada esok pagi hantar lah anak-anak. Kan aku cakap aku nak tidur. Macam nak tidur sampai pukul 11. Sampai pukul 9 dah lah. Dah salam. Dah salam uncle ke belum ni semua? Nak salam ni. Dah pergi salam uncle cepat. Okay, maksudnya datang.